What's good guys, welcome back to Stadium and Venue. So last week aku dah buat update pasal Stadium Shah Alam. So aku dapat satu komen minta update Stadium BPJ sebab track balapan telah diperbaiki lah. Benda ni dah agak lama juga tapi aku tak update. So semalam aku pergi ke Stadium BPJ dan memang ada banyak kerja-kerja membaiki stadium lah. So sebelum aku buat channel update stadium, aku juga buat video-video pasal game lah. So ini adalah sekitar Stadium BPJ 2 season yang lepas lah, kita tahun 2023 sebelum kita buat 2 tahunan per season. Melihat track balapan memang barai gila, tapi padang zaman ni dijaga oleh Tuan Haji Nomas lah. Dan kalau lihat di stand away masih ada tulisan QNet dari penaja PJ City FC lah. So pada off season tahun tu sekitar 2024 sejam let's go. Aku buat video update stadium MBPJ lah. So banyak juga yang follow aku punya channel ketika tu. So masa ni stadium MBPJ masih lagi mengekalkan warna-warna pastel, iaitu macam warna turquoise ni, kemudian ada warna peach, biru dan macam-macam lagi lah. So dia masa mula cat cantik lah, tapi dalam masa yang lama dia nampak tak berapa sesuai untuk sebuah pasukan bola sepak lah. Jadi bila Selangor layak ke AFC Champions League 2, kelab dan juga MBPJ telah membuat satu perubahan lah, iaitu ubah stadium MBPJ ni jadi warna yang masih terlihat sekarang lah. So aku antara banyak bagi feedback daripada awal diorang renovate tu, buat video almost every week sebab banyak juga orang minta update. Jadi waktu ni aku pergi interview Tuan Haji Nomas, dan masa ni aku dapat masuk lah first time masa sebelum dia buka tu, dan lihat kondisi padang masa ni memang tip top lah. Kalau bandingkan sekarang, zaman Tuan Haji Nomas punya memang tip top lah. Padang tu nampak cantik, selenggara memang elok, tapi track ni memang menyakitkan mata lah daripada dulu lagi. Walaupun ni rumput cow grass saja, tapi Tuan Haji Nomas dia cara dia baik lah. Dia asingkan rumput, dia cabut rumput dulu, kemudian dia tegak ke rumput dan dia akan potong mengikut ketinggian rumput secara berkala lah. Jadi rumput stadium PJ memang baik dulu, sebab aku pernah buat video. Lebih penting ialah kadar lantunan dan pusingan bola bila disepak lah. So lepas tu ada banyak perbaikan macam kawasan VIP dan juga kawasan season ticket holder lah. So fast forward lebih kurang 2 season, masuk ke season baru. Season lepas dia orang buka track balapan tu lepas dengar banyak feedback dari orang ramai, dan cuma diletakkan rumput kapet ni. So aku agak kecewa lah. Baru-baru dia orang dah renovate, jadi kita akan buat update, dan kali ni nampak ada banyak perbezaan lah. So kalau tengok track tu, dia macam Stadium Darul Makmur, pakai warna merah yang sama je Stadium Darul Makmur, dan ada line warna putih lah. So sebab kenapa dia orang update track ni, sebabkan Sukma juga akan berlangsung di Selangor, dan MBPJ akan menjadi salah satu venue. Jadi kau tengok kan, ada macam kawasan olahraga tu, macam cage tu kan. Jadi ini akan menjadi salah satu tempat atau tempat latihan kepada atlet-atlet Sukma dan juga para Sukma. So, kalau kau lihat stadium ni ada perbezaan. Kawasan sekitar Pak Segi ni ada batu-batu berwarna merah tu kan, atau oranye. Kalau aku perasan video-video tadi, nampak aku buat video lama, sebab video lama tu ada nampak rumput-rumput di kawasan tersebut. So kalau drive sekitar stadium, ada PJ Laview, dan juga nampak di kawasan ni batu-batu telah dicabut lah dan ganti dengan yang bricks baru tu kan. Tempat lain aku hampir sama. Kawasan mungkin ada sedikit selenggara, tapi benda ni bagus lah untuk off season. Jadi kena buat every season. Stadium lain pun sama, tapi aku tak ada kesempatan nak pergi ke semua stadium. Jadi yang ini lah paling dekat yang aku boleh buat update. So kau tengok tempat ni kan, ni dekat pintu utara tempat Ultras. Kalau kau pergi dulu, kawasan ni banyak kawasan rumput lagi, tapi sekarang dia dah letak bricks lah.
Jadi kawasan sini tak nampak banyak perbezaan sangat. Kalau lihat di sebelah away, kita away tu ada perbezaan. Sekejap, kita akan pergi ke sana. Sini adalah kawasan depan. Kawasan ni pun kawasan signboard Selangor FC tu, yang dulu PGSCT FC pun dah dicabut dan diletakkan bricks lah. Sementara dia nak siapkan. So kalau tengok sini, kawasan depan ni memang semua tu memang dah ditutup dengan bricks lah. Dan nanti mungkin dia akan naikkan balik signboard tu. Benda paling ketara sekali adalah di kawasan away ni dah ada kawasan berbumbung lah. Hari tu dilaporkan kos nak bina bumbung ni 2.8 juta. Aku tak sure sama ada itu termasuk kerja-kerja lain macam letak bricks dan juga buat track. Sebab track ni pun mahal juga sebenarnya. Itu kenapa ia makan masa yang lama lah. So kalau tengok sekitar stadium, ia nampak cantik lah, nampak sekata. Sekarang ni off season, memang sebenarnya nampak cantik. Hopefully dia akan ada banyak kawasan-kawasan baru yang mesra kepada penonton yang berkeluarga lah. Kita tahu stadium tempat yang sangat sesuai untuk leisure time bersama keluarga lah. 2 season lepas, stadium MPJ antara stadium yang hype lah masa dia orang baru renovate. Hopefully season ni, lepas Sukma ni, akan ada banyak lagi tempias untuk stadium ni kembali mendapat hype tersebut. Dan secara langsung fan lebih ramai datang ke stadium lah. Kita perlukan sorakan lebih 10,667 penonton setiap game. Tu guys, see you guys in the next one. Ciao.